Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah bagi subjek JMS 214 Sejarah Asia Tenggara Moden, Dr. Muhammad Muzammil bin Muhammad Noor dan rakan-rakan seperjuangan. Saya Muhammad Faizal bin Sulaiman, pemegang nombor metrik JK13721/21 akan menyampaikan pembentangan yang bertajuk Gerakan Penentangan oleh Golongan Petani. Satu topik yang sangat penting tetapi sering dipinggirkan dalam wacana pensejarahan arus perdana dewasa kini. Pertama, kita perlu memahami bahawa gerakan penentangan oleh golongan petani bukan sekadar tindak balas spontan terhadap penindasan atau ketidakadilan. Sebaliknya, ia merupakan sebuah bentuk perjuangan sosial yang lahir daripada penderitaan dan penindasan. Golongan petani merupakan kumpulan yang seringkali diletakkan pada hierarki paling bawah dalam struktur sesebuah masyarakat. Oleh itu, mereka tidak memiliki akses kepada kuasa, politik, kekayaan maupun sistem keadilan yang saksama. Justru apabila mereka bangkit menentang kezaliman, ia bukan sekadar luahan emosi, tetapi juga sebagai respon terhadap sistem yang gagal melindungi hak dan kepentingan mereka. Pentingnya di sini untuk kita menelusuri perjuangan mereka sebagai sebuah simbol keinginan untuk melihat perubahan dalam struktur sosial, dan ini terbukti dalam banyak gerakan penentangan petani di Asia Tenggara melalui kaedah protes, mogok, malah pemberontakan bersenjata sebagai isyarat penentangan. Salah satu punca utama yang mencetuskan kebangkitan golongan petani adalah eksploitasi ekonomi, khususnya berkaitan isu pemilikan tanah. Sebagai contoh, di tanah Melayu, pihak penjajah British telah memperkenalkan sistem pajakan dan cukai tanah yang memberi kelebihan kepada syarikat luar dan tuan tanah. Oleh itu, para petani Melayu yang sebelumnya memiliki tanah secara adat mula kehilangan hak milik dan dipaksa pula menjadi buruh upahan. Hal ini sekaligus telah memusnahkan sumber pendapatan mereka. Cuba kita bayangkan, tanah yang diwarisi sejak turun-temurun dirampas atas alasan pelaksanaan undang-undang moden. Selain itu, di Indonesia, penjajah Belanda melaksanakan sistem culture stelsel. Melalui sistem ini, petani dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu, yang mana tanaman tersebut bukan untuk keperluan mereka tetapi semata-mata untuk keuntungan penjajah. Dan hasilnya, mereka terpaksa mengabaikan tanaman makanan sendiri dan ramai yang hilang mata pencarian serta timbulnya masalah kebuluran. Selain faktor ekonomi, faktor struktur sosial dan politik yang tidak adil turut menjadi pencetus kepada gerakan penentangan. Dalam kebanyakan masyarakat agraria, golongan petani tidak mempunyai suara dalam tampuk pentadbiran masyarakat. Oleh itu, setiap keputusan dibuat oleh elit, bangsawan atau penjajah tanpa mengambil kira nasib rakyat bawahan. Dengan mengambil contoh di Filipina, pasca penjajahan Sepanyol, struktur lama yang menindas masih dikekalkan dan golongan tuan tanah besar terus menguasai sistem tanah dan politik. Biarpun reformasi tanah diumumkan oleh kerajaan selepas kemerdekaan, pelaksanaannya penuh dengan korupsi dan petani masih terpinggir. Akhirnya, ini telah mencetuskan gerakan Huk Balahap, iaitu gerakan bersenjata oleh golongan petani di wilayah berkenaan, yang membawa kepada perjuangan terhadap keadilan sosial. Gerakan ini juga adalah sebagai isyarat hilangnya kepercayaan terhadap sistem dan memilih untuk melawan secara langsung. Dalam pada itu, kita lihat juga kepada faktor serta kesan campur tangan kuasa luar dan keruntuhan struktur sosial tradisional. Dalam masyarakat tradisional, petani menjalani kehidupan secara bergotong royong melalui kesepakatan untuk berkongsi tanah, tenaga dan hasil tanaman. Namun segalanya berubah apabila sistem dari barat diperkenalkan. Dengan mengambil contoh di Vietnam, penjajah Perancis memperkenalkan cukai tanah yang membebankan. Hal ini tidak hanya menyebabkan para petani mengalami masalah kemiskinan, malahan ramai yang terpaksa berhijrah ke bandar-bandar untuk meneruskan kelangsungan hidup.
Keadaan ini boleh diilustrasikan semasa revolusi petani Ngi Tin yang berlaku pada tahun 1930 hingga tahun 1931. Revolusi ini adalah satu pemberontakan besar-besaran terhadap dasar penjajah yang tidak adil. Revolusi ini turut menjadi bukti bahawa mereka tidak hanya berdiam diri apabila sistem tradisional digugat dan hak petani dinafikan. Lipatan sejarah di rantau ini turut menyaksikan bahawa penindasan terhadap golongan petani bukan sahaja berlaku semasa tempoh penjajahan, malahan ia berlanjutan sehingga ke era pasca kolonial. Ini kerana sebilangan besar kerajaan selepas mencapai kemerdekaan tetap mengekalkan dasar berat sebelah yang meminggirkan golongan petani. Golongan elit baru menggantikan penjajah lama dan sistem birokrasi masih lagi korup. Memburukkan lagi keadaan, golongan petani terus-menerus menjadi mangsa terhadap penyalahgunaan kuasa serta dasar pembangunan yang tidak adil. Dari zaman kolonial hingga ke zaman moden, gerakan penentangan oleh golongan petani tidak pernah menemui titik noktahnya. Sebagai penutup, ingin saya tekankan bahawa gerakan penentangan oleh golongan petani bukan semata-mata sebuah episod pemberontakan, tetapi ia adalah kisah sebuah perjuangan masyarakat yang tertindas. Ia juga menjadi refleksi terhadap sistem ekonomi, sosial dan politik yang gagal serta tidak adil. Selain itu, kita tidak boleh terus menilai sejarah hanya dari perspektif pemerintah atau elit sahaja. Malahan perlu melihatnya daripada pelbagai sudut pandang dan suara rakyat biasa yang berani bangkit untuk menuntut perubahan. Oleh itu, kita sebagai pelajar, pendidik dan masyarakat digesa untuk memahami sebab-sebab mengapa penentangan ini boleh berlaku, agar kesilapan yang sama tidak diulangi, di samping agar suara rakyat mendapat tempat dalam sistem masyarakat serta masa depan negara. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.